Cukup indah sekali, seolah-olah mereka lahir di sini. Apakah itu satu senario yang perlu kita lihat dengan orang kata pun teliti dan juga orang kata pun jelas, supaya kita ambil peluang itu? Mereka bersungguh-sungguh untuk belajar budaya kita, belajar tentang apa yang kita lakukan di Malaysia, tapi kita tidak bersungguh-sungguh untuk belajar apa yang mereka ada. Mana Datuk? Ya, itu pada permulaannya memang begitu. Tapi saya ingat sekarang minat, interest pada tahap Cina telah meningkat ya. Bukan di Malaysia saja, saya ingat di seluruh dunia. Seluruh dunia sekarang kita dapati minat untuk belajar bahasa Mandarin. Di mata-mata di Amerika, di Europe, di Afrika. Boleh buat duit lah, buka kelas kan. Juga di China Today, banyak ramai untuk luar negeri yang ini termasuk dari Malaysia. Jadi dari Malaysia pun minat untuk belajar, untuk mengenali China lebih dekat telah begitu tinggi. China sendiri telah menubuhkan satu institut namanya Confucius Institute untuk membantu pelajaran Mandarin. Ini terbuka kepada semua. Sekarang juga ramai juga orang Melayu sendiri yang berminat. Cucu-cucu mereka dihantar di sekolah Cina. Dan juga masa summer camp mereka hantar untuk di universiti untuk 3-4 bulan. Saya ingat minat tu sudah timbul sekarang. Dan juga banyak yang melancong dan melawat sendiri. Ada juga yang pergi sebagai backpackers. Saya tahu ramai orang muda Melayu yang sengaja pergi sendiri untuk melancong, untuk mempelajari. So daripada situ saya ingat ini akan dapat memperkenalkan negara China kepada rakyat, di peringkat rakyat, untuk kita mengenal budaya ataupun nilai dan juga cara hidup suatu bangsa itu ataupun suatu tamadun itu adalah yang terbaiknya adalah di institusi pendidikan, universiti misalnya. Dan kita tahu hari ini kalau ikut ranking dunia pun dah mula banyak universiti-universiti China dah memasuki ranking yang terbaik, yang teratas, 100 teratas dan sebagainya. Dan kita tahu juga China, kerana mereka concern ataupun mereka perhatian terhadap kualiti pendidikan, mereka buka ranking mereka sendiri yang diiktiraf di seluruh dunia. Dan sebagai Malaysia pun termasuk dalam kategori-kategori tertentu, supaya kita dapat balance daripada Eropah punya penyerapan dan juga Asia punya penyerapan. Bagaimana kita mengambil peluang itu? Kerana kita tahu University of Beijing misalnya, kita ada universiti yang hebat di Malaysia, University of Malaya, University of Kebangsaan dan sebagainya. Bagaimana relationship ataupun hubungan dua hala antara budaya akademik ini boleh dipertingkatkan misalnya? Contoh. Saya ingat, pertukaran di bidang pelajaran merupakan satu pilar, satu asas untuk mendekatkan rakyat daripada peringkat muda. Jadi langkah kerajaan baru-baru ini mengiktirafkan beberapa universiti di China merupakan satu langkah yang pada pendapat saya yang positif, yang akan dapat mengeratkan lagi hubungan ataupun pembinaan jalinan persahabatan dan juga perkenalan melalui pelajaran. Saya ingat dengan ini banyak peluang lagi terbuka untuk pelajar-pelajar kita belajar di sana, bukan juga pelajar Malaysia Cina, tapi pelajar orang Melayu sendiri. Sekarang yang saya difahamkan ada 200 orang pelajar Melayu yang belajar di Beijing Foreign Study University khusus dalam bahasa Mandarin. Mereka ini akan ditugas besok sebagai penaga pelajar bahasa Mandarin di Malaysia. Dan satu lagi yang menarik untuk diambil oleh kerajaan kita, bukan saja kerajaan pusat tapi kerajaan negeri. Kerajaan negeri dia boleh buat hubungan dengan kerajaan wilayah di sana, bukan kerajaan pusat di sana tapi kerajaan wilayah. Contohnya macam kerajaan negeri Melaka yang pernah buat, dan kerajaan Kelantan yang pernah buat, pergi ke Xinjiang jumpa gubernur dia dan menghasilkan membuahkan hasil yang bagus. Sebab apa? Di sana bila kita pergi jumpa dia berdasarkan hubungan perniagaan ni. Jadi bila orang di China ni, peniaga-peniaga dia walaupun peniaga besar, bila kerajaan negeri kita pergi jumpa dia orang, invite dia orang datang, dia orang rasa happy sangat dan untuk dia orang datang dan melabur kat sini. Dan benda tu perlu kerajaan pusat perlu mengambil peranan untuk encourage kerajaan negeri untuk memilih wilayah-wilayah di sana dan pergi kita jumpa gubernur dan dewan-dewan perniagaan di sana. Okey, untuk menjadi rakan kongsi terbaik misalnya. Saya seronok bercakap dengan Cik Syah, berbunga-bunga dia punya menceritakan maksudnya perasaan ataupun pengalaman yang hebat apabila kita berurusan dengan orang Cina. Tetapi mungkin ada peluang-peluang yang mungkin kita anggap peluang ini sedikit, tetapi sebenarnya potensinya cukup besar. Halal market misalnya, pasaran halal. Kita tahu lebih berjuta-juta populasi umat Islam di China, di Xinjiang, di Xi'an dan sebagainya. Dan seringkali juga kita menjemput mereka datang untuk mihas dalam minggu depan akan berlaku dan sebagainya. Jadi mungkin itu satu peluang yang perlu diperhebatkan. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini.
every Monday. Want to know what it's like to run your own business and become your very own boss? How do you do it? How I do it is I don't want to waste my time. How much capital do you need? We have a zero A&P budget. What is today's best business practice? You open the shop at 7 in the morning, you close the shop at 11 at night, you are there. So join me, Ben Ibrahim, as we answer all these questions and much, much more right here on Entrepreneur every Monday night at 9:30 p.m. only on Astro One. April, filem-filem yang pasti mengukirkan senyuman, kemanisan bercinta kekasih muda, Millie dan Nathan, lakonan hebat Jack Black dalam Be Kind Rewind videos ala carte. Be Kind Rewind, kembara galaksi angkasawan chimpanzee, Space Chimps, kisah 3 pelajar silat Daddy Do. Senyum Sabtu, jam 2 petang di Astro Citra. Untuk melanggan, sila tekan butang merah di saluran 130. Antara bidang-bidang baru yang perlu diberi perhatian oleh Malaysia, terutamanya para pengusaha kita, para orang kata korporat kita dan juga pelabur-pelabur Malaysia, mungkin dalam bidang bioteknologi, dalam bidang pharmaceutical, bidang perniagaan halal, dan juga kita lihat juga bidang-bidang elektronik misalnya, itu mempunyai orang kata demand ataupun permintaan yang cukup besar di China. Pengalaman Cik Syah apabila kita bercerita tentang ataupun ruang-ruang baru ni. Okey, saya minat bercerita mengenai pasaran halal di China lah. Pasaran halal di China, orang-orang di China ni dia terlalu maksudnya orang-orang Islam dia bangga dengan orang Malaysia sebab dia rasa satu pertalian yang agak rapat dekat. Sebenarnya kalau kita pergi sana di masjid-masjid ada gambar Tok Imam dengan PM kita yang pergi melawat sana di restoran-restoran pun kita nampak menteri-menteri besar gambar dengan tokoh-tokoh restoran kan. Okey, dan saya nampak di China di sebelah pantai timur dia ada Shenzhen sebagai pintu masuk ekspor barangan dan sekarang ni tengah development di bahagian Kashgar. Kashgar ni di wilayah Xinjiang dan di wilayah Xinjiang ni kalau kita tahu beberapa tahun lepas banyak terjadi rusuhan. So bila jadi rusuhan apa semua, kerajaan China bagi perhatian dan kerajaan China ambil Guangdong ni provinsi yang yang mempunyai Guangzhou. So untuk jaga provinsi Xinjiang ni. Okey, so dia orang akan develop satu bandar dipanggil Kashgar dan Kashgar ni akan jadi pintu masuk keluar untuk mengeluarkan barang-barang daripada China ke Rusia dan wilayah-wilayah lain seperti Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, satu lagi Turkmenistan. Turkmenistan. Okey. So wilayah-wilayah ni semua wilayah Muslim dan wilayah halal dan dia orang pun semakin dekat ke arah Islam. Jadi dia orang pun tengah mencari produk-produk halal ni. Jadi kita di Malaysia punya peluang yang sangat luas lah di situ. Kalau kita fokus kepada Kashgar sebagai satu wilayah, sebagai satu bandar untuk kita pergi ke sana dan buat bisnes untuk pasaran halal. Contoh-contoh pasaran halal supaya kita kataupun tidak terperangkap dalam pasaran yang sudah ada dilakukan oleh orang lain misalnya. Kena pasaran halal cukup besar. Ada perbankannya, ada pelancongannya, ada pembuatannya, ada perkhidmatan dan sebagainya. Apakah yang kataupun didambakan, diperlukan pada ketika ini, mungkin dalam masa 5 tahun atau 10 tahun ini oleh masyarakat Cina di China? Yang masyarakat saya Islam nampak di China. Di masyarakat Islam tu yang paling penting adalah makanan lah. So makanan macam mi segera ke aiskrim, benda-benda macam tu lah. Selain daripada tu macam yang Nazri cakap pemangkan, barang-barang seperti kosmetik apa semua pun saya rasa kalau kita introduce kat dia orang rasa benda tu baru lah. Satu pasaran baru di mana boleh mendapat kosmetik yang halal. Tapi dalam perkhidmatan services pun kita harus tengok pelancongan. Saya dimaklumkan minggu lepas kerajaan China sekarang cuba mempromosikan apa yang dinamakan Muslim Tour. Dua hala. Mereka nak mendapatkan lebih ramai orang Islam dari Malaysia, mungkin Indonesia melawat China dan juga orang-orang Islam China melawat ke Malaysia. Saya dipahamkan dalam bulan Mei ini ada satu seminar di Malaysia sendiri untuk menganjurkan pelancongan Islam ataupun Muslim Tour. So ini merupakan satu peluang yang baik juga untuk mereka yang berniaga dalam pelancongan Muslim Tour ini. Untuk kita melihat satu hubungan yang balance atau seimbang, misalnya kita tahu juga China, diaspora China berada di seluruh dunia dan mereka mempunyai talian yang cukup rapat. Walaupun mereka settle down ataupun bertapak di Los Angeles misalnya, mereka masih kuat hubungan
kait dengan saudara mara di China, begitu juga di London ataupun di seluruh Eropah dan juga Australia. Bagaimana pula di Malaysia misalnya? Kalau kita nak menarik ataupun the brilliant ideas, the brilliant people from China datang settle down di Malaysia. Kerana kita tahu kita nak jadi high income nation, perlukan talent-talent yang hebat, perlukan satu sumber pemikiran yang tinggi dan sebagainya. Dan China mesti ada dalam mungkin tak sampai mungkin dalam 5% ataupun 10% pemikir-pemikir yang hebat ataupun mereka-mereka yang benar-benar mencari peluang untuk mencari peluang-peluang baru di seluruh dunia. Bagaimana ia boleh dilakukan, Datuk? Mungkin kerajaan harus memikirkan special insentif. Sekarang ni kita ada Malaysia My Second Home. Tapi Malaysia Second Home ni tidak begitu mendalam. Dia membenarkan visa 10 tahun saja. Tapi kalau kita nak mendapatkan pakar-pakar daripada China, mungkin saintis ataupun research, mungkin kita harus mendapatkan insentif-insentif tertentu. Ataupun kalau kita ingin mendapatkan pelabur yang berkatakan high caliber, ini pun kita mengadakan ciri-ciri penarikan yang khas lah. Satu promotion untuk mereka ini. Kenapa kita mendapati ada competition? Bukan Malaysia saja. Nak tarik dia. Singapura, negara-negara lain pun menarik. Jadi harus kita fikirkan insentif-insentif yang tertentu yang boleh menarik. Saya dipahamkan orang Cina memang tertarik dengan Malaysia. Kerana kedudukan kita, iklim kita. Kerana China sejuk kan, dan juga iklim kita yang baik, dan kita juga telah mencapai satu tingkat yang boleh dikatakan international. Dan supaya dalam laluan itu, dalam perjalanan itu kita nak meningkatkan perhubungan Malaysia, China dan sebagainya, supaya kita tidak ada slip ataupun silap langkah, apa yang perlu dijaga apabila kita berurusan dengan China ni, Datuk? Satu sensitivity, kerana orang China ni memang kata selalu jaga muka to save face. Jadi kita harus dalam policy kita ataupun dalam tindak kita harus jelas dan juga tidak menunjukkan kita discrimination kita tidak discrimination berasaskan pada kaum ataupun race, tapi berasaskan pada merit ataupun undang-undang yang boleh diterima. Saya kira, jadi kita macam terbuka lah. Pandangan Cik Shah dalam 30 saat. Saya nampak cuma kita kena tunjuk bahawa kita mempunyai peluang yang luas untuk orang Cina di Malaysia pun. Seperti yang Datuk bagi tahu, kita tak nampak ada diskriminasi dan sebenarnya perlu penerangan yang jelas lah mengenai apa polisi negara kita dan macam mana keterbukaan kita dan macam mana kita welcome dia orang untuk datang sini. Sebenarnya peluang banyak melalui program transformasi kerajaan misalnya, program transformasi ekonomi dan sebagainya. Saya rasa itu peluang-peluang yang perlu diberi perhatian untuk kita menarik pelaburan dari China dan juga pelaburan Malaysia masuk ke China secara terus dan sebagainya. Terima kasih kepada Datuk Abdul Majid Khan, Presiden Persatuan Persahabatan Malaysia China, dan juga Cik Syajuddin Jalil Kamaruzaman atas masa yang diberikan. InsyaAllah kita panggil lagi untuk bincang lagi mengenai China dan Malaysia ni. Jadi jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami dan juga ke email kami. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.